Tanpa diduga, sebaik sahaja drama baharu Jang Ruonan mula ditayangkan, dia mendapati seseorang sedang memerhatikannya mandi. Dia fikir ia dilakukan oleh lelaki gemuk yang berkongsi apartmen dengannya. "Awak ke sini untuk apa? Apa yang saya buat? Apa yang saya lakukan apabila saya membasuh pakaian? Saya tidak mahu mandi dengan awak kali ini. Saya hanya bergegas untuk mandi. Dan jangan fikir saya takut dengan awak, okey? Anda selalu mengadu kepada tuan rumah. Tetapi sebenarnya orang yang mengintai itu adalah seorang yang sudah berkahwin dengan perangai buruk." Apabila Wen Yifan pulang ke rumah pada keesokan harinya, sifat sebenar binatang itu terbongkar. "Awak lelaki adalah burung saya. Kepala patah sikit, tak guna." Dia menjaga isterinya selama beberapa jam sebelum pulang ke rumah. Saya berkata, "Cikgu Jang, adakah anda benar-benar gila? Adakah anda pasti saya hanya mengintip? Adakah anda pasti saya tidak berpura-pura mati?" Pada saat genting, lelaki gemuk yang disyaki Wen Yifan yang menyelamatkannya. Namun, kejadian ini juga meninggalkan bayangan psikologi yang besar kepada Yifan. Kerana tiada tempat untuk pergi malam itu, dia datang melawat rakannya Xiao Qiu. Tetapi apabila dia masuk ke dalam rumah, dia mendapati rumah Xiao Qiu penuh dengan orang ramai. Dia agak canggung mencadangkan untuk tinggal di rumah Xiao Qiu selama 1 malam. Tetapi ini bukan penyelesaian jangka panjang lagi, dan dia perlu segera meletakkan perkara mencari rumah baru dalam agenda. Hanya dalam satu saat yang tidak disengajakan, Yifan mendapati sosok seorang budak lelaki itu sangat dikenali. Dia mengelak secara sepada sedar, takut pihak lain mengenalinya. Kerana budak lelaki bernama Sang Yan ini adalah orang yang dia suka semasa mereka di sekolah. Untuk mengesahkan sama ada dia telah menyekat dirinya, Yifan sengaja menghantar mesej ucapan tahun baru kepada sekumpulan orang, dan tidak lama kemudian menerima balasan daripada Sang Yan. Ini sangat mengejutkan Yifan. Dia mahu terus menguji sama ada pihak lain masih mengingatinya. Tetapi selepas beberapa ketika ia bertukar menjadi tanda tanya. Hari ini adalah pesta malam tahun baru. Mereka baru sahaja dipisahkan dalam keramaian, tetapi mereka secara tidak sengaja terserempak antara satu sama lain pada saat pengiraan detik taman. "Selamat tahun baru! Selamat tahun baru! Maaf, selamat tahun baru! Adakah dia bercakap dengan saya?" Yifan berpura-pura tidak mengenali Sang Yan, dan Sang Yan juga seperti tidak mengenali Yifan. Tetapi kadang-kadang, apabila nasib datang, anda tidak boleh menghalangnya. Tidak lama kemudian, Yifan menemui rumah baru dan bertemu rakan sebilik baru. Tetapi kemudian, apabila rakan sebilik membawa Yifan keluar makan, dia mendapat tahu bahawa orang yang datang menjemput mereka sebenarnya adalah rakan sekelasnya di sekolah menengah. Untuk mengelakkan rasa malu, Yifan tidak berniat untuk pergi, tetapi akhirnya dipaksa masuk ke dalam kereta oleh rakan sebiliknya. Iaitu, semasa memandu, rakan sekelas tiba-tiba mengingatkan orang di tempat duduk belakang, "Bangun dan lihat cahaya bulan putih anda. Ia Wei Fen. Jadi anda semua mengenalinya. Kami berada dalam kelas yang sama semasa sekolah menengah."